apa, mungkin tak kena dengan jiwa dia, tak kena dengan cara dia dan sebagainya lah. So kita kena fikir lagi, dalam lagi. So kita akan dapat lah apa yang InsyaAllah ada benda yang Tuhan akan kurniakan kepada kita bila kita buat baik, bila kita selalu berfikir, selalu kita letakkan pemikiran kita pada landasan yang betul. Kita tak goyah dengan cabaran-cabaran. Kita rasa seronok pula berdepan dengan cabaran tu. Kita rasa macam bersyukur. Itu antara yang kita akan dapat tau bila kita bergerak ke hadapan dengan cara yang kita dah memang train physically and mentally lah. So saya selalu cakap physically, mentally kita kena kuat. Physically maksudnya dalaman kita tu, jiwa kita tu kena kuat. Okey, selain kita jelah kita buat apa-apa perkara setiap pagi kita, malam kita macam tu. Selain tu kita umur ni kan, kena jagalah juga kita punya kesihatan dan sebagainya. Itu pun penting. Yang benda yang sihat. Okey, pergaulan kita, orang di sekeliling kita, macam itulah. So sebelum kita select orang, ataupun kadang ada orang contoh dia kata dia nak kahwin kan, aku nak cari orang yang right person. Tak apalah makan masa. Saya pun pelik kadang-kadang dia salah tu sebenarnya. Dia bukan tentang kita cari right person tau sebenarnya. Dia tentang macam mana aku ni untuk jadi right person dulu. Kita yang kena jadi right person dulu, barulah kita rakyat terima orang yang right person tu. So kalau kita fikir kita nak right person, tapi kita sendiri pun tak ada perubahan pada diri kita, ataupun tiada sesuatu yang membanggakan ataupun perkara baik yang kita buat, so macam mana kita nak harapkan orang lain the right person? So kita tu kena jadi right person. So bila kita jadi right person, kita insyaAllah kita pun akan berjumpa, berkawan, surrounded kita dengan orang yang betul lah, orang yang right person, ataupun jodoh kita, pasangan dan sebagainya lah, right person. So itu yang kita nak achieve kan. So hidup ni kena sabar, kena tenang, kena waras, kena kuat, okay, untuk kekal di dalam dunia ni lah. Yang sementara ni kan, dunia yang sementara ni kita kena kekal lah. So tapi kita jangan lupa tujuan kita dekat sana tu lebih penting lah. So buatlah kebaikan, buatlah pelajarilah benda-benda yang baik, fikirlah benda-benda yang baik. Jangan bebankan diri, jangan takutkan diri, jangan blame diri, jangan jangan merendahkan diri. Okay, so setiap orang tu memang dah ditetapkan, cuma kita yang kena cari, kita yang kena explore, kita yang kena mendalami, kita yang kena ni lah. Okay, so itu sajalah. Saya malas nak pusing jauh ni. Besar, dia walaupun kecil, tapi kalau nak jalan penat lah juga. Tapi saya tengoklah bangunan-bangunan dia semua lama. Ada, saya tengok depan sana ada fakulti seni kot. Ada orang untuk tarian, mungkin nyanyian, lebih kepada art lah. Lepas tu saya tengok ada library sana. Lepas tu dia ada ekologi punya area. So very nice lah. Saya pun minta isteri saya sambung je dalam bidang yang sama. So supaya dia lebih mantap lah, lagi kuatkan lagi dia punya base tu. Sebab bila kita sambung further ni, dia akan refer juga degree kita tu. Macam tu. Supaya jangan jauh sangat dengan bidang degree kita tu. Kalau boleh biar dia hampir-hampir, dekat-dekat. Sebab saya tak kisah sangat, sebab isteri saya memang kerja dah tetap sebagai cikgu. So dia tak ada keperluan pun untuk lari daripada bidang tu. Cuma saya just nak mantapkan dia je. Supaya contohlah dia ada target nak jadi perongkanan ke, nak jadi pengetua ke, nak masuk dalam PPD ke, ataupun GPN ke contohnya kan. So benda tu dah ada, maksudnya qualification dia ada, pengalaman dia ada, dia punya training-training yang dia pernah attend tu ada. So peluang tu cerah sikit compare tu orang lain yang ada degree, pengalaman sikit, mungkin tak berapa aktif. So mungkinlah peluang tu lebih cerah sikit, macam itulah. Ataupun kalau tak pun untuk family kita sendiri, ataupun untuk kepuasan kita diri sendiri. Contohnya dalam kehidupan ni kan, kita mesti nak achieve something. Takkan kita nak, oh aku sampai sini je, tak boleh. So kita nak achieve yang more tu mestilah satu yang lebih baik, bukan more tu yang sesuatu yang meruntuhkan kita kan. Ataupun at least untuk keluarga.
untuk family, untuk anak-anak, sebagai benchmark lah, sebagai benchmark. So harap kalau kita ada keturunan, so dia fikirlah, takkanlah bapak dia ada masters, ada PhD, takkanlah anak kita ataupun rumah kita ada pendapatan kita, takkanlah anak kita nak sama macam kita. So of course kita nak lebih lagi. Saya fikir saya nak lebih daripada family saya sendiri, sebab itu sebagai benchmark. Sebab kalau kita tak ubah family kita, sampai bila-bila family kita macam tu. So kita mestilah jadi orang yang turning point kita. Kita adalah turning point person untuk family kita, untuk generasi akan datang, untuk keturunan kita yang akan datang. So kita kena buat something lah. Kita must do something. Kita must challenge something. Okay, untuk terus ni lah, untuk family kita sentiasa baru, untuk sentiasa ni kan, orang kata tidaklah aku mengubah satu kaum tu, melainkan dia sendiri yang berubah. Maksud dia sendiri yang nak. So itulah benda-benda yang kadang-kadang kita tengah fikir tau. Banyak je, macam kalau kita refer buku, refer hadis, Quran dan sebagainya kan, kita baca dalam-dalam, kita kena faham maksud dia tau, apa yang the reason behind, apa dia punya hikmah dan sebagainya lah. So itu sajalah. Alright, okay, bye, Assalamualaikum. Doakan isteri saya, semoga dia dapat habiskan masters dia. Ni sebagai beginning lah untuk dia, pendaftaran hari ni. So dia akan start bulan 4 nanti, 7 hari bulan, hari Senin kan, 7 April 2025 tu dia akan start. So sebab dia ambil part time saja, mungkin kelas dia Jumaat Sabtu lah. Kalau saya suka discuss juga, kalau contohnya misal kata dia student tak ramai, saya minta dia discuss lah dengan lecturer ataupun doktor tu kan, untuk buat online dan sebagainya lah. So saya pun bolehlah bantu-bantu sikit, walaupun mungkin bukan bidang saya, tapi saya boleh bantu-bantu sikit daripada segi technical dia kan. Sebab saya dah melalui benda-benda tu, at least adalah sikit. Kalau saya boleh bantu, mana yang boleh saya bantu, saya bantulah. Ini pun untuk dia, kematangan dia tau, sebagainya. Sebab ada benda-benda yang kita tak dapat belajar tempat kerja, kita akan dapat tempat-tempat yang macam ni. So itu salah satu benda, pengalaman lah bagi saya. Selagi banyak kita explore, selagi banyak benda yang kita tidak terhadkan ke dalam bidang kita, semakin tu kita akan dapat lebih banyak, kita akan lebih kuat. Minda kita kuat, kecekapan kita kuat. Dia akan dapat beza bila kita, even kadang-kadang kita stand dengan orang lain kan, kita bercakap dengan orang lain. So kita tahu dah kemampuan tu, kemampuan kita tu kat mana. Kita dah tahu dah kekuatan kawan orang yang bercakap dengan kita dan kemampuan kita sendiri, kita tahu dah. Sebab itu kita kena be ready lah. Kita kena exercise. Every day kita must exercise our mental, our mind, our soul. Okay, jiwa kita ni, dalaman kita ni, inner. So kena kuat. Okay, itulah antara benda yang kita kena look into it lah. Okay, ni tempat parking dekan tu, timbalan dekan, tengok ni semua profesor ni. Universiti Awam Untung. Kalau ikut dulu kan dia time base apa semua kan, kerajaan. So senang naik certain point, dapat Profesor Madya, naik lagi profesor. Okay, Profesor Madya ni lebih kepada jawatan lah. Okay, tapi lebih, kalau qualification tu PhD lah, mesti requirement dia PhD. Kalau dulu kalau tak ada PhD, kalau ada masters pun dengan certain pengalaman, kita boleh dapat juga Profesor Madya ataupun profesor. Tapi sekarang nowadays dia dah tak boleh. Dia mesti kena ada PhD baru boleh ke peringkat yang seterusnya lah, Profesor Madya, profesor dan sebagainya. Ataupun JUSA tinggi tu, JUSA 7 biasa. Kalau profesor, full professor tu, profesor pun dah ada grade-grade dia tau, grade A, grade B, grade C tau. So kalau full professorship tu, gaji dah berapa tu, itu dah itu dah level-level JUSA tau dalam kerajaan. So itu sajalah saya nak share hari ni. Okay, bye. Assalamualaikum.